Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju dan makmur, salam segulai sejalai. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan bagi membahaskan belanjawan negeri bagi tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyatakan sokongan ke atas belanjawan negeri Sarawak 2026 seperti yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Premier Sarawak selaku Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu pada 24 November yang lalu. Sesungguhnya belanjawan ini adalah berita gembira kepada penduduk luar bandar, khususnya di kawasan saya sendiri, Dun N38 Kelakar, yang amat memerlukan perhatian kerajaan untuk menggiatkan aktiviti pembangunan. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, secara ringkasnya, belanjawan 2026 boleh disifatkan sebagai belanjawan yang strategik, berfokus kepada pembangunan mampan serta kesejahteraan rakyat. Dengan jumlah perbelanjaan biasa sebanyak RM12.91 bilion dan unjuran hasil sebanyak RM13.05 bilion. Ia dijangka mencatat kelebihan sebanyak RM144 juta. Peruntukan pembangunan sebanyak 9.3 bilion mencerminkan komitmen kerajaan menghadapi ketidaktentuan ekonomi global sambil membolehkan pelaburan berani dalam infrastruktur, transformasi digital dan sektor strategik yang lain. Bertemakan memperkasakan rakyat, memacu kemakmuran, membina masa depan dengan berdaya tahan. Belanjawan ini dibina berasaskan 9 teras strategik yang merangkumi pembangunan ekonomi, pendidikan, modal insan, pengurusan sumber asli, penyelidikan dan inovasi serta pengukuhan keupayaan kerajaan. Ia turut menekankan 3 keperluan utama iaitu respons strategik, daya tahan fiskal dan penyelarasan dasar, sejajar dengan agenda pembangunan PCDS 2030 yang berfokus kepada kemakmuran ekonomi, masyarakat inklusif dan kelestarian alam sekitar. Belanjawan ini juga bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan impak yang ingin dicapai untuk memacu Sarawak ke arah ekonomi negeri ekonomi berpendapatan tinggi dalam masa depan dan masa depan berdaya tahan. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, saya mewakili rakyat di kawasan Dun Kelakar terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang telah mengharumkan nama Malaysia dan Sarawak amnya dengan penganugerahan 2025 Imperial Autumn Decorations, the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star oleh kerajaan Jepun baru-baru ini. Penganugerahan oleh kerajaan Jepun ini adalah bukti yang nyata. Premier kita adalah sebagai pemimpin yang dipandang tinggi oleh negara-negara luar. Penganugerahan ini juga merupakan satu pengiktirafan antarabangsa terhadap kepimpinan cemerlang serta visi jauh Premier dalam memperkukuh hubungan dua hala di antara Sarawak dengan Jepun. Usaha berterusan Premier dalam melaksanakan dasar pembangunan yang progresif khususnya dalam bidang pelaburan, tenaga hijau dan ekonomi digital membawa Sarawak ke tahap kemajuan yang membanggakan. Melalui kepimpinan beliau, Sarawak kini semakin dikenali sebagai negeri yang maju, berdaya saing dan berpengaruh di rantau ini. Sekali lagi, saya ucapkan tahniah kepada Premier yang kita kasihi dan disayangi oleh seluruh rakyat Sarawak. Sekalung tahniah juga kepada Tan Sri Dato' Ahmad Speaker atas lantikan Speaker Dun Sarawak. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, izinkan saya terus menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan rakyat dan kawasan yang saya wakili dan kasihi, iaitu Dun N38 Kelakar. Pertama, bangunan sekolah SK Haji Bolah Kabak yang semakin usang. Kerajaan harus memberikan keutamaan terhadap isu sekolah SK Haji Bolah Kabak di mana keadaan bangunan serta asrama sekolah yang semakin usang dan daif.
Bagaimana kita hendak menyediakan modal insan di masa depan jika keadaan sekolah-sekolah sudah terlalu uzur dan dari segi fizikal, suasana pembelajaran dan persekitaran guru dan pelajar di sekolah tidak lagi kondusif. Tindakan serta kerja menaik taraf sekolah tersebut perlu diberi keutamaan dan dipercepatkan berikutan. Saya difahamkan sekolah ini terlalu lama menunggu untuk dinaik taraf. Rakyat di kawasan saya juga amat berharap agar kerajaan segera memberi perhatian kepada isu ini demi menangani risiko keselamatan dan keselesaan yang timbul akibat infrastruktur sekolah yang semakin usang. Masalah kedua, blackout bekalan elektrik. Pernah terjadi blackout selama 6 kali berturut-turut dalam satu hari pada 31 Julai yang lalu dan blackout pada 25 November 2025 selama 22 jam. Ini sangat menyukarkan kehidupan rakyat. Dengan rendah diri saya mencadangkan agar buatlah looping system ke atas talian pengagihan 11,000 dan 33,000 kV bagi memendekkan masa blackout dan menurunkan indeks SAIDI dan SAIFI. Untuk makluman, Dewan Yang Mulia, Seratok mendapat bekalan 33,000 kV menerusi overhead line lebih kurang 60 km HB-L5 dan H9-L5 daripada substation di Sri K. Dan jika kedua-dua line ini mengalami masalah teknikal, Seratok tidak ada backup supply. Itu yang terjadi pada 31 Julai 2025. Oleh yang demikian, Pekan Seratok amat memerlukan bekalan elektrik yang stabil melalui monopol overhead line system yang baharu daripada 13233 kV Serudit Substation. Saya mewakili rakyat menuntut dan memohon agar projek monopol line 33 kV ini dapat dilaksanakan segera supaya Seratok mendapat backup supply. Selain daripada itu, Kelakar juga memohon supaya projek naik taraf MBCC Medium Voltage Covered Conductor dilaksanakan dengan kadar yang segera bagi mengelak blackout daripada kejadian pokok tumbang, dahan patah dan juga kilat. Ketiga, klinik kesihatan dan hospital Seratok. Rata-rata rungutan penduduk setempat mendapati hospital Seratok terdapat banyak kekurangan sebab dah tua. Pesakit dari hospital Seratok selalu dirujuk ke Sri K. Ini menimbulkan masalah kepada pesakit Seratok kerana jauh dan kos yang meningkat. Selain dilaporkan ada juga pesakit yang meninggal di pertengahan perjalanan. Ruang operation juga sentiasa penuh dan kurang selesa untuk pesakit, termasuk kaunter ambil ubat yang sesak. Isu utama di sini adalah kekurangan pegawai perubatan di Jabatan Pesakit Luar menyebabkan waktu menunggu yang lama dan keadaan bertambah sesak. Saya berpendapat sekiranya klinik kesihatan Seratok di bawah pentadbiran Pejabat Kesihatan Bahagian Betong dan Pejabat Kesihatan Daerah Seratok dibina. Kita minta KK3 Tan Sri Datuk Amar. Kesesakan ini akan dapat diselesaikan dan hospital akan lebih fokus kepada perkhidmatan hospital. Saya merayu dan memohon supaya kerajaan dan kementerian yang berkaitan memberikan perhatian ke atas masalah rakyat di Seratok, termasuk penempatan pakar kesihatan keluarga dan seorang pegawai perubatan dari kesihatan awam di Jabatan Pesakit Luar. Bekalan air bersih nombor 4. Saya mengucapkan terima kasih ke atas pembinaan loji baru berteknologi acute system di Licuk Roban. Kerana Kampung Kabak sudah menikmati bekalan air bersih. Tapi walau bagaimanapun, saya merayu dan memohon supaya projek retikulasi bekalan air turut dilaksanakan di Kampung Hulu Perpat, Rumah Agustin Empayak dan Rumah Ali di Sungai Baru. Saya juga memohon supaya dipercepatkan pemasangan meter air ke kawasan Lubuk Nibong, merangkumi Rumah Mujah, Rumah Galiang dan Rumah Rawiang, serta Rumah Siti Belanda, Rumah Christopher dan Rumah Joshua di Kali Kabak dan Rumah Tanjung, Kampung Tengah dan Kampung Hilir Perpat dan Kampung Paluh. Banjir kilat di 3 lokasi di Pekan Seratok. Banjir kilat sering berlaku di Pekan Seratok, terutama sekali Pasar Seratok, Sekolah Abang Abdul Rahman Seratok, termasuk Padang Majlis Daerah Seratok dan Taman Muhibah.
Ini telah mengakibatkan mengikut laporan pihak DID seramai 3,200 penduduk mengalami kerugian serta kemusnahan harta benda. Walau bagaimanapun kerja-kerja jangka pendek tengah dilaksanakan, saya memohon agar cadangan Jabatan Perairan untuk membina monsun drain dan storm dan Sastom Pond yang baharu dapat dilaksanakan segera sebagai keperluan untuk jangka masa panjang. Adakah kerajaan mempunyai cadangan dan rancangan untuk merangka Pelan Induk Master Plan Sistem Paritan di Pekan Seratok? Yang nombor 6 adalah keperluan pembinaan premis perniagaan untuk peniaga. Ramai peniaga kecil, khususnya peniaga kecil Bumi Putera di Seratok menghadapi kekangan ruang niaga yang mencukupi dan selesa. Keperluan untuk membina premis perniagaan ini sangat mendesak untuk membolehkan peniaga berniaga dengan lebih teratur dan mewujudkan peluang pekerjaan dan merancakkan lagi ekonomi rakyat Seratok. Justru, saya mohon untuk bertanya, adakah Kementerian Tempatan Sarawak melalui Majlis Daerah Seratok maupun Perbadanan Ekonomi Sarawak mempunyai cadangan dan rancangan untuk membina premis perniagaan baru yang boleh disewa kepada para peniaga kecil di Seratok? Yang ketujuh, pembinaan Jalan Kupang Bajau dan pembinaan Jambatan Krian Kedua. Saya berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak kerana telah melulus dan melantik kontraktor bagi pembinaan Jalan Kupang Bajau yang bakal berakhir pada tahun 2027. Begitu juga satu lagi infrastruktur penting apabila projek penjambatan Sungai Krian Kedua di Tanjung Kalimah Pagan yang dianggarkan RM122 juta dan dijangka ditender pada awal tahun 2026, saya berharap projek pembinaan kedua-dua kemudahan asas tidak tertangguh dan dipercepatkan pembinaannya, baik oleh pontun di tebing Sungai Krian. Apakah punca kelewatan kerja-kerja baik boleh pontun di tebingan Sungai Seratok yang tapaknya telah diserahkan kepada kontraktor dalam tahun ini, namun sehingga kini masih belum disiapkan? Kelewatan penyiapan projek ini menimbulkan kesulitan kepada para penduduk kampung dan rumah panjang di seberang Pekan Seratok yang berulang-alik ke Pekan Seratok menggunakan perkhidmatan sungai. Adakah kelewatan ini berpunca daripada kegagalan pihak kontraktor ataupun kelemahan dalam pemantauan projek oleh pihak berkuasa tempatan? Saya mohon tindakan segera pihak yang bertanggungjawab untuk membaiki dan memasang pontun tersebut, sebab isu pontun yang rosak ini sudah lama, semenjak 2021, dan tindakan segera perlu diambil. Hakisan tanah di Kampung Melangor dan Kampung Kupang. Hakisan tebingan Sungai Krian di Kampung Melangor, Kampung Baru Hilir, Kampung Melangor Lamak Hulu dan Kampung Melangor Lamak Tengah, Seratok perlu diberikan perhatian yang serius, memandangkan terdapat struktur tebing yang semakin terhakis, melibatkan 22 buah rumah dan 88 isi rumah sejak 2015. Begitu juga keadaannya di Kampung Kupang. Tindakan segera perlu diambil bagi mengatasi masalah hakisan tanah yang berlaku di tebingan Kampung Hilir Kupang. Agensi berkaitan perlu membuat siasatan tapak dan memohon tindakan dengan kadar segera dalam mencari penyelesaian terbaik untuk mengatasi masalah hakisan sungai bagi menjamin keselamatan awam. Baik pulih jalan Paloh yang terputus. Kerajaan melalui Jabatan Kerja Raya digesa untuk memberikan perhatian dan tindakan ke atas jalan utama yang menuju ke Kampung Paloh yang telah terputus hubungan akibat kerosakan di badai ombak fenomena air pasang tahun 2021. Untuk makluman jalan alternatif berturap ke Kampung Paloh telah siap saya dengan bantuan KKDW pada tahun lepas 2024. Isu judi dalam talian. Isu judi ini masalah besar dan pada itu saya mengucapkan tahniah kepada seluruh anggota PDRM Seratok. Walaupun 2 orang pegawai, mereka perlu ditambahkan lagi pegawai kerana telah menuduh dan menangkap 113 individu dalam tempoh kurang daripada sebulan dalam bulan November ini. Tahniah PDRM. Saya harap usaha ini terus digiatkan secara agresif oleh PDRM bagi mengekang aktiviti pengedaran dan penyalahgunaan dadah di daerah Seratok.
Saya juga mohon agar tapak baharu bagi pembinaan balai polis yang baru di daerah Seratok. Masalah talian telco dan capaian internet. Di kawasan saya, Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, terdapat 3 tempat yang mempunyai capaian yang paling lemah, iaitu di Kalik Kabak, Rumah Siti Belanda, Rumah Christopher dan Joshua. Yang kedua adalah Rumah Agustin Empayak, dan yang ketiga adalah Kolej tingkatan 6 Seratok dan sekitarnya. Saya berharap kerajaan akan terus menunaikan tanggungjawab terhadap pembangunan kawasan luar bandar termasuk DUN N38 Kalakak demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negeri Sarawak secara menyeluruh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua agensi kerajaan negeri dan persekutuan yang telah berjaya melaksanakan banyak projek pembangunan di sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Premier kita yang memberi penekanan kepada pembangunan di luar bandar pada pembentangan bajet 2026 ini. Semoga niat dan urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat selari dengan slogan utamakan Sarawak. Tidak lupa ucapan tahniah juga saya ucapkan kepada Tan Sri Dato' Ahmad Speaker kerana telah mengendalikan sidang DUN kali ini dengan jayanya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada rakan-rakan yang beragama Kristian dan selamat Tahun Baru 2026 kepada semua. Dengan ini, sukacitanya Kelakar menyokong sepenuhnya rang Undang-Undang Perbekalan 2026-2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.